Tapi laluan dan ranjau itu pasti berbeza. Kepada Fatah, abang nak pasal. Fatah sebagai suami mesti kuat dan sabar. Memang banyak dugaan. Kalau Fatah rasa pahit, sakit, pedih, jangan takut. Kita semua pun dah rasa. Kehidupan memang berwarna. Ianya mematangkan kita. Abah sentiasa doakan kepada anakku Amirah. Abah sentiasa doakan Mira juga harus kuat dan sabar. Kalau ada tak puas hati, simpan dulu sampai besok pagi. Buat kopi bagi kat suami. Lepas tu, luahkanlah hati. Kami sentiasa mendoa agar dia menjadi insan yang baik dan berguna. Ingat pesan Abah. Biar kita miskin harta, janji kaya budi bahasa. Saya juga seperti ayah-ayah lain nak melepaskan anak mesti macam-macam rasa. Gembira, hibah dan macam-macam lagi yang tak terkata. Cuma mampu berdoa agar tangan yang menerima lebih baik daripada tangan yang melepaskan. Tangan yang menerima lebih baik daripada tangan yang melepaskan. Selebihnya kita hanya berserah kepada Allah. Untuk Fatah, Abah percaya Fatah akan terus menjaga dengan lebih baik daripada apa yang kami telah berikan.